Sambil tangan orang tua tu yang kuku dia panjang ni kan, duk belai-belai dekat muka, dekat dada Pakcik Abbas ni. Dia tak larat dah, tak boleh buat apa dah. Masa tu Pakcik Abbas dengar bunyi azan tau. Rupa-rupanya ni lah orang kampung abang dia beradik kan. Dia pun main cari tau. Masa dengar bunyi azan tu, orang tua perempuan tu dia menjerit tau. Dia menjerit. Dia pecah jadi asap hitam tau. Masa tu jumpa Pakcik Abbas tau. Hari keempat tau. Itu yang dia lapang teruk sangat tu dengan dahaga tu. Tak makan tak minum. Sepatutnya lah apa jadi Pakcik Abbas ni. Dia ni boleh mati dah sebenarnya. Sebab tak minum ayak tau. Masa dia berjumpa ni, dia ni dalam satu macam lopak ayak lah. Tertanam lah badan dia penuh dengan selut tau. Masa dia berjumpa dia kan, Pakcik Abbas ingat tau, aku kat alam mana pula ni. Yalah orang kalau jadi macam tu, dia boleh berhalusinasi tau. Rupanya betul lah orang jumpa dia kan. Dia dukung dia bawa balik ni. Tapi sebelum tu dia singgah kat sungai, basuh selut-selut dia dulu, minum ayak dulu kan. Baru dia dukung dia bawa balik ramai-ramai tau.